penciuman, penglihatan dan sebagainya, sentuhan dan sebagainya, hampir sampai ke seks bebas. Ya. Ini yang kita katakan selalu pergaulan bebas. Yang kedua, sinonim dengan pendedahan aurat. Ini juga peraturan cinta yang dilanggar, di mana saja ada pendedahan aurat. Dan yang ketiga, sinonim dengan kelalaian dan kelekaan, love. Sayang kalau kita tengok prepaid tu dibeli oleh ibu ayah, tetapi call dengan ibu ayah tak pernah. No news is good news. Kalau ada news tu, ada SMS daripada anak kita, ini tak klik. Tak ada, memang bagus. Kemana prepaid tu begini? Alai, mereka solat dan sebagainya. Baik, saya sekarang kata kita, soal satu saja yang kita nak selesaikan. Cuba tengok ya, yang saya nak jelaskan sebagai ini pusingan yang akhir saya kira. Yang pertama saya nak jelaskan, siapa remaja? Saya nak kaitkan remaja dan cinta. Ya, tak, ya? Macam mana fitrah boleh tetap jadi fitrah, tak jadi fitrah. Remaja adalah golongan transisi. Transisi kalau kita tengok, kalau molekul daripada cecair nak jadi gas, dia ada pergerakan yang tidak stabil, dia laju. Transisi artinya tak stabil. Ya, tak stabil pemikirannya, tak stabil dari jiwanya, tak stabil dari perasaannya. Sudahlah hati itu kata Rasulullah, sentiasa bolak-balik macam kuah yang mendidih. Hati para remaja lagi bolak-balik. Transisi, remaja itu transisi. Ya. Remaja ni yang kedua, dia energetic, adventurous, ingin mencuba. Itu yang dia kata belum cuba belum tahu. Saya dapat itu belum uraikan, belum cuba belum tahu. Tak semestinya. Kita cuba baru kita nak tahu. Sebab kita diberi akal, diberi rasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak payah cuba kita dah tahu. Jangan jadi tergatu. Tergatu dia nampak lampu datang pergi antuk kepala jatuh. Kawan dia kata pergi juga lagi. Macam mana rasa antuk lagi jatuh. Dia pergi tak ambil tiba. Kenapa kita perlu cuba? Kalau dia suruh cuba, okey, naik tingkat 8, terjun ke bawah. Baru tahu nanti pecah kepala. Nak ada cuba? Tak payah. Tak payah kita cuba. Dan ada juga perkara yang dah dicuba berkali-kali tapi tak tahu-tahu. Itu yang terlibat dadah. Itu terlibat dalam rokok. Dah cuba dah berkali-kali tak tahu juga. Yes. Jadi ini yang kita kata. Adventurous kita tu dihalakan ke mana? Kalau Usama bin Zaid, kalau kita tengok apa di Usama bin Zaid, kemudian kita tengok para sahabat, Ka'ab bin Al-Arad dan sebagainya, mereka tu remaja ataupun orang yang muda tetapi adventurous mereka, energetik mereka, tenaga yang ada pada mereka disalurkan ke arah yang betul kerana tujuan hidup mereka betul. Baik, itu remaja. Tak stabil. British dia kata apa? Not a girl but not yet a woman. Yeah? Dia dah tinggalkan zaman kanak-kanak tetapi belum dewasa sepenuhnya. Pada masa yang sama dia nak bebas, tapi bila dah terkena dia cari pula mak bapaknya balik, kan? Dia nak bebas pada satu ketika, tetapi kadang-kadang bila dah terkena dia nak kembali balik sebab dia bukan matang sepenuhnya. Baik, itu remaja. Cinta kita tadi, apa dia cinta? Cinta yang kita katakan tadi, cinta adalah tanggungjawab. Kita nak bertanggungjawab. Kita nak ada segala-galanya yang melayakkan kita bertanggungjawab atas cinta itu. Cinta yang kedua is a verb. Cinta adalah tindakan. Cinta adalah burning desire. Satu keinginan yang menyala-nyala. Cinta bukan pasif. Cinta bukan jumud. Cinta itu bangun dengan semangat dan sebagainya. Jadi kalau ditampilkan antara remaja dengan cinta, jadilah begini. Satu golongan yang tak stabil, yang bertenaga tetapi suka mencuba, nak bertanggungjawab, dan juga yang bertenaga untuk melaksanakan perkara yang tidak jelas. Sebab itu untuk stabilkan remaja ini kita katakan, untuk stabilkan sebelum dia mengarungi dunia cinta yang nak bertanggungjawab dan sebagainya, pertama yang dia perlu jaga sungguh-sungguh ialah untuk stabil, itu yang dia kata iman. Aminah artinya tenang. Hati yang berbolak-balik itu bila ada iman, dia tenang. Bila tenang, itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti dipagar oleh syariat tadi. Oleh halal, oleh haram, oleh harus, oleh makruh, oleh sunat.
Ini perkara yang patut kita jaga. Jadi apabila kita stabil, barulah kita boleh membantu cinta itu dengan baik. Jadi di sini saya ingin cuba jelaskan kepada remaja ya, yang terus kepada poin ni. Kalau kita tengok remaja ni, ada beberapa perkara yang terlibat. Yang pertama, kalau boleh, jangan bercinta. Awak, itu yang terbaik. Dulukan cita-cita daripada cinta. Apa tugas anda? Belajar. Mission dia, belajar. Itu yang paling utama. Ada orang lain yang berhak untuk mendapat hati anda. Itu, kalau kita lihat, kalau di kalangan manusia, ibu bapa. Kalau yang tak nampak tu Rasulullah. Kepada zat yang mencipta kita, Allah. Di situ cinta perlu diletakkan. Itu cinta kelas pertama, kalau boleh. Jadi remaja adalah masa prime time yang patut diberikan untuk Allah. Remaja jangan terlibat dengan budaya couple. Kerana budaya couple adalah budaya yang sinonim dengan kemungkaran sekarang ini. Boleh tak anda bercinta tanpa dating? Boleh tak anda bercinta tanpa berpandangan mata? Boleh tak anda bercinta tanpa bersentuhan tangan? Boleh tak anda cinta yang lain-lain tu? Alah, apa namanya Ustaz? Kalau itu banyak Ustaz cinta, betul. Kalau cinta tak boleh dating, cinta tak boleh SMS, cinta tak boleh semua, banyak Ustaz cinta. Okey, bagi mereka yang terjebak, saya nak ingatkan. Saya pinjam kata Dr. Harina ketua GIM kata begini. Dia kata, amalkan safe sex, S-A-V-E, safe sex, untuk lepas pernikahan. Itu yang lebih indah. Bukan S-A-F-E, safe sex, pakai ini. Itu statistik yang mereka yang makan tak pandai simpan. Boleh faham ya? Makan tak pandai simpan, itu statistik dia. Yang makan pandai simpan, kali berapa? Saya tak tahu lah. Jawapan itu yang pandai-pandai semua. Jadi jangan amalkan safe sex, tapi safe sex untuk satu keadaan. Dan di sini saya ingin, ini saya ada authority, bukan PhD, kerana ada penulisan, bukan, ada pengalaman ya, saya bercakap atas authority pengalaman. Semakin banyak kemanisan yang anda ambil sebelum pernikahan yang sah, semakin tawar pernikahan anda selepas berkahwin. Saya ulangi sekali lagi. Semakin banyak kemanisan yang anda rabut atau anda raih sebelum pernikahan, semakin tawar pernikahan itu nanti. Hormati wanita yang bakal menjadi ibu kepada anak-anak anda. Takkan kita nak hancurkan hidup dia. Ya? Ini bagi mereka yang terjebak, yang kita kuat. Dan telah dibagi tips oleh Rasulullah. Bagi lelaki yang tidak dapat melawan nafsunya, kerana maka berpuasalah. Walau puasa susah sekali. Macam mana nak study apa ni? Di sini ada jalan. Ini yang dikatakan yang dah diperkenalkan istilahnya oleh Ustaz Mazli. Saya tengok ada juga bacaan-bacaan yang datang ini, dikata nikah khidbah. Maksudnya dah tak boleh sangat, dah terlibat sangat. Sebab apa? Bila dah bercinta, dah begini, lama-lama baru datang kesedaran. Macam mana nak putuskan? Tak boleh. Mana boleh? Dah sama-sama berikat janji setia, tapi dua-dua dah sedar. Macam mana nak buat? Nikah jalan. Apabila kita nikah ni, yang dalam saya ada pengalaman juga atau authority juga. Sebab saya nikah semasa belajar. Bukan nak galakkan. Tapi kalau tak ada jalan, Jadi sekarang ni kalau kita lihat, sebab itu kita mesti ada pioneer, peneroka, melawan arus. Saya dah tulis dalam buku bagaimana bisa kata bukan timba mencari perigi, tapi perigi boleh mencari timba. Dan itu tak malu.